Abang Juba. Apa? Kereta kena tinggal dekat balai ke sampai keputusan kes keluar? Sampai keputusan kes keluar? Ha. Tak payah. Mengikut prosedur pihak polis, bila kita memohon keputusan penuh kes polis adalah 14 hari waktu bekerja. Selepas korang kemalangan, korang ada masa 24 jam untuk buat polis report. Selepas korang buat polis report, korang akan diambil keterangan oleh IO bagaimana kemalangan itu berlaku. Selepas daripada tu, korang boleh pergi ke kaunter hadapan semula untuk memohon keputusan penuh kes polis. Selepas dah mohon keputusan penuh kes polis tu, korang dah boleh bawa kereta balik ke rumah ataupun terus hantar ke bengkel panel syarikat insurans korang. Kalau korang nak menuntut ke atas insurans sendiri, korang tak perlukan tahu keputusan penuh kes polis ni. Macam biasa, korang tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta untuk buat cash repair ataupun claim insurans, boleh datang ke bengkel Abang Juba, pakai tuntutan insurans kemalangan anda. Like, follow, comment, share. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.